Lepas tu buat asar. Lepas buat asar, oh lega. Dah mandi, dah sembahyang asar. Abang jom. Abang jom apa? Zuhur pasal apa tak qada? Zuhur pasal apa tak qada? Pasal apa nak kena qada zuhur? Zuhur tu masih ada haid. Tak payah abang orang tahu. Orang tanya, pasal apa tak qada zuhur? Kena qada ke zuhur? Sini kita buat tambah di sini. Ramai perempuan tak peduli. Zuhur dia kena qada. Sebab apa? Sebab zuhur asar ni semayang yang boleh dijamakkan. Berarti kalau dia bersih pada waktu asar, zuhur wajib qada. Bila dia bersih pada waktu asar tapi tak dan nak tunaikan asar sebab mandi, elok-elok habis mandi ke azan maghrib, zuhur, asar wajib qada. Dua qada. Kalau bersih waktu asar, maka asar tunai, zuhur qada. Berapa ramai orang perempuan buat? Mungkin ni salah satu daripada sebab ramai orang perempuan dalam neraka. Salah satu sebab.